bersama kita ialah Dr. Farizal. Beliau juga adalah program hebat, sama hebat macam Rafiq juga. Sebab takut ada tak kenal. Rafiq orang kenal dah. Rafiq ni dekat sosial media orang dah kenal. Dia lagi hebat, dia lagi hebat. Jus lagi hebat. Kurang hebat. Okey, Jaga Bat, silakan Jaga Bat. Okey, pertama sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah kita berada dah hampir ke pertengahan Ramadan, kan. Okey. Tiba-tiba hari ini timbul satu cerita bahawa ada cubaan untuk menggulingkan kerajaan. Seorang influencer, pempengaruh katanya bergabung dengan media asing untuk menjatuhkan kerajaan. Itu pagi. Kemudian menjelang petang, kita dimaklumkan bahawa isteri seorang bekas menteri telah dipanggil dan disiasat, dan menjelang petang juga tiba-tiba keluar gambar semua hampir semua ahli keluarga arwah Tun Daim di mana siapa ada maklumat mereka nak cari, dan gitulah seriusnya. Dia bermula sebenarnya dengan satu laporan polis yang saya dah kongsi dengan Rafiq dan saya dah kongsi dengan Sufi Kamari tadi. Laporan polis ini, kalau kita baca laporan polis ini, kan, dia ada orang nak propose dekat keluarga Tun Daim untuk buat buku berkenaan dengan Tun Daim. Kemudian dalam dealing, rundingan itu mungkin ada yang tidak kena ataupun tidak memenuhi kehendak dia. Akhirnya dia telah muncul untuk membuat laporan polis, dan laporan polisnya berbunyi ketika rundingan dia hadir ke rumah itu untuk buat buku yang dimaksudkan, dan terlibat juga. Akhirnya dia dalam pengetahuan dia diberitahu bahawa ada usaha untuk dengan beberapa media asing untuk mendedahkan kepincangan-kepincangan tertentu dalam Malaysia. Okey, baik. Itu sebenarnya. Nombor satu saya nak cakap, saya kesian dengan Ketua Polis Negara dalam bab ini. Ya. Bekas Ketua Polis Negara, akhir karier dia diingati sebagai datuk nikah kahwin. Kan? Dia cukup hina lah. Kan? Kerana untuk serve the current government dengan bersungguh-sungguh. Kan? Jadi akhirnya datuk nikah kahwin itu terlekat pada dia. Tapi yang jadi mangsa Papa Gomo lah, kena saman lepas tu. Tapi yang saya nak beritahu, saya suka dengan apa yang saudara Rafiq sebut tadi. Dalam negara demokrasi, menjatuhkan kerajaan itu dihalalkan. Kita bukan berada di negara Korea Utara yang menjatuhkan presiden ataupun cuba menukar presiden Korea Utara itu merupakan satu jenayah. Tak. Kan? Ini Malaysia lah. Kan? Dia dah beberapa kali tengah penggal pun kita sepatutnya negara ni dah matang dan bertenang. Kita dah menyaksikan negara tenang, aman, bagaimana tengah-tengah penggal pun kerajaan boleh ditukar. Perdana Menteri boleh bertukar. Dan itu ialah proses demokrasi. Sebelum ini, kita pernah menyaksikan ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan isu ISA-nya, tetapi tak ada tuduhan kerana nak menukar Dr. Mahathir. Tak ada. Masa tu ada ISA pun tak ada. Tetapi tuduhan ialah kerana ada usaha Nasir menggunakan keganasan, menggunakan kekerasan. Dan hari ini sangat lawak. Siapa akhirnya, saya nak bagi tahu semua orang, tahu tak siapa yang dituduh untuk menjatuhkan kerajaan ni? Naimah. Toh Puan Naimah, isteri kepada Tun Daim. Boleh ke sebut ni? Saya tangkap pula. Boleh sebut ke ni? Boleh sebut. Sebab Cikgu Bat, IGP kata bila kenyataan media dia tidak sebut spesifik. Di akhir ayat tu kata
masyarakat yang dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi. Padahal semua zaman sosial media ni semua dah keluar dah semua. Laporan polis tersebut telah tersebar dan laporan tersebut adalah kepada Tuan Puan Naimah, iaitu balu kepada apa namanya ni, almarhum arwahnya Tun Daim, kan? Dan akhirnya sebenar saya rasa IGP atau polis ni telah diberi false alarm. Dia benda yang salah, kan? Dan oleh kerana kegairahan untuk quote unquote serve the current government ini, akhirnya dia termakan umpan false alarm itu dan akhirnya benda ni jadi serius, kan? Saya ingatkan kepada IGP supaya bertenang dan jangan ulang kesilapan IGP yang lepas yang akhirnya dikenang sebagai datuk nikah kahwin. Itu saya mulakan ujar saya dengan datuk nikah kahwin tadi, kan? Sebenarnya bendanya tak ada apa. Dan kalau hanya kerana berpakat untuk memberi maklumat kepada media asing, itu salah. Saya nak bagi tahu, saya ambil Bloomberg. Bloomberg pernah menulis menghina dan memalukan Raja Melayu dengan bagi tahu yang di-Pertuan Agong terlibat untuk membuka kasino di Forest City. Itu memalukan. Dan dalam itu, dalam laporan tersebut menyatakan ia adalah maklumat daripada dalam kerajaan sendiri. Dan saya rasa itu lebih menarik untuk polis siasat, kan? Siapa yang bagi maklumat itu? Dan malah selepas itu Bloomberg dipanggil dan Bloomberg tak ada tindakan. Satu. Kedua ialah Anwar Ibrahim juga telah pergi terbang seminggu selepas laporan itu diterbitkan, terbang ke luar negara dan menghadiri program tajaan Bloomberg. Bloomberg yang sama yang tak diambil tindakan, yang artikel menghina Raja Melayu itu masih berada dalam siaran, tidak ada tindakan. Bloomberg yang sama pun menulis persoalan Farhash, persoalan SPRM, dan Bloomberg tulis apa dalam itu? Bloomberg menyatakan maklumat daripada dalam kerajaan. Kan, ketika itu Anwar Perdana Menteri. Siapa maklumat dalam kerajaan? Kita nak tahu juga. Rafizi Ramli ke, siapa ke, kan? Dan itu polis tak siasat. Kalau itu polis tak siasat, itu juga tidak diistilahkan sebagai cubaan menjatuhkan kerajaan. Kenapa tiba-tiba kalau betul lah, saya tak nak spekulate bab ni, kalau betul lah, kan, ada sekumpulan rakyat Malaysia yang bekerjasama mengumpulkan maklumat jenayah satu-satu peringkat, SPRM dan sebagainya, dan memberitahu kepada beberapa media, kerana media di luar, kerana media di Malaysia tidak ada keberanian untuk melaporkan itu. Saya tak rasa benda itu salah. Apa ada masalah, kan? Yang akhirnya yang salah adalah memerangi yang di-Pertuan Agong, itu salah. Yang salah ialah memerangi sistem berparlimen, itu salah. Sistem berparlimen membenarkan kalau ada Perdana Menteri yang hilang sokongan dan ada kelompok ahli parlimen di antara 222 orang ini, majoritinya bersetuju dengan orang lain jadi Perdana Menteri, itu benda betul. Dan ini telah dibuktikan sebagai tidak salah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjadi Ketua Pembangkang Malaysia, saya tak bolehlah, jari tak cukup untuk membilang berapa kali dia telah membuat pengumuman dia ada numbers untuk menukar Perdana Menteri. Jadi Anwar tak pernah ditangkap. Anwar tidak pernah dihadapkan ke mahkamah kerana persoalan ini. Malah saya tak pasti Anwar pernah atau tidak. Seingat saya tidak pernah disiasat kerana cubaan menjatuhkan kerajaan. Kerana kerajaan sebelum ini, daripada zaman Tun Dr. Mahathir yang Anwar lawan,
kepada zaman Abdullah Badawi yang Anwar cuba cakap dia ada numbers untuk menggulingkan, sampai Abdullah Badawi terpaksa membawa lari sebahagian daripada ahli parlimen ke Taiwan, dan zaman Najib Razak, zaman Muhyiddin Yassin, zaman Ismail Sabri, Anwar sentiasa menyebut benda yang sama. Anwar kata dia ada cukup number, cukup angka untuk menjatuhkan kerajaan tersebut. Jadi benda ni tak salah. Jadi apa masalah? Ketika Perdana Menteri yang berulang kali ketika dia menjadi pembangkang melakukan benda tersebut, tiba-tiba bila dia naik jadi Perdana Menteri, benda itu menjadi salah jenayah. Saya risau akhirnya rakyat akan melihat ketua polis negara sebagai bahan lelucon kerana kebodohan untuk pick up benda-benda yang sesimpel ini. Baik, Kerana itu saya kata sebagai rumusan dalam pusingan yang pertama ini, benda ni sebenarnya tak ada apa. This is false alarm. Ketua polis negara kena bertenang, kaji balik. This is false alarm. Saya tengok ada orang yang cuba propose nak buat buku dengan keluarga Tun Daim. Lepas tu adalah dealing tu mungkin tak kena ke apa ke, and then dia terdengar cerita bahawa ada orang nak bagi maklumat kepada kumpulan ni, ada kumpulan ni nak dedahkan berkenaan dengan ini. Taktik pilihan raya. Nak cakap Najib tak pernah pakai agensi asing untuk berdepan dengan pilihan raya. Anwar Ibrahim, adakah kamu tak pernah pakai agensi asing untuk menang pilihan raya, menang sokongan rakyat? Dan come on lah, kita kena tenang. Dalam bulan Ramadan ini, kita buang masa untuk benda ini. Saya cuma cakap ini, this is false alarm. Ataupun ketua polis negara dalam terlalu gairah, dia tahu Anwar marah dengan Tun Daim itu ini apa semua, dan dia nak tunjuk yang dia serve sangat, akhirnya dia termakan umpan false alarm ini. Kan? Baik. Jadi saya rasa bertenang, tidak ada siapa yang nak menjatuhkan kerajaan sistem berparlimen bernegara ini. Nak menukar Perdana Menteri, kita tanpa berserindung. Hari-hari memang kita kata kita nak tukar Perdana Menteri. So what? Apa masalah dia? Kan? Jadi bagi saya ialah ini tak ada apa. Kan? Tenang. Dan satu lagi kesempatan ini, saya nak ambil kesempatan sebab saya tak berhenti. Handphone saya dihujani dengan mesej dan panggilan bertanya berkenaan dengan saya. Kan? Cuma saya nak beritahu atas kesempatan ini juga, 2 hari lepas saya moreh di Rembau. Kemudian dalam perjalanan balik dalam 12:30 malam, saya telah terlibat dalam satu kemalangan. Mujur, alhamdulillah, malam itu saya bawa 4x4 saya, Hilux, kan, Toyota Hilux. Jadi dalam perjalanan balik, hujan lebat, kerana kita ni bukan sekadar nak jaga rakyat, kambing pun kita jaga, kan. Jadi yang melintas jalan pada ketika itu kambing, dia dah lintas, dia patah balik. Jadi untuk mengelak langgar kambing tersebut, saya telah mengelak dan hilang kawalan ke atas kereta. Kereta saya telah melanggar tembok di tepi jalan, dan memang teruklah keadaan kereta tersebut. Sebab lepas tu saya turun dan saya tengok, ya Allah, teruknya, kan. Dan tapi alhamdulillah saya tak ada apa-apa, saya sihat apa semua. Kereta, saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan trafik di IPD Rembau yang membantu pada ketika itu. Saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan di Rembau yang selesaikan cepat kenderaan tersebut. Tapi saya bagi tahu saya tak ada apa, dan saya ucap terima kasih atas doa semua orang dan keprihatinan ramai orang. Dan saya juga ucap terima kasih kepada media. Saya sebenarnya tak hantar pun pada media, tetapi mungkin media ni dia pick up daripada report polis dan sebagainya. Itu yang tersebar, dan sebenarnya tak ada apa.
ada yang hantar ini adakah sabotaj ke, ada musuh ke apa ke, saya bagi tahu dia tak ada kena-mena dengan musuh. Kalau ada pun dia unsur kegagalan saya mengawal keadaan dan memang kerana hari hujan lebat dan haiwan melintas jalan, itu saja, tak ada apa, tak ada unsur sabotaj, tak ada unsur apa kan. Dan saya ucap terima kasih pada semua. Okey, saya bagi laluan. Saya